sudah aku cari dia kemana-mana. Pentas-pentas ini bukan sekadar lakonan yang dipersembahkan, tetapi suara, jiwa dan keberanian untuk bercerita. Inilah ruang di mana seni bertemu realiti. Akademi Teater Rupawan Asli atau lebih dikenali sebagai ATRA lahir daripada semangat anak muda yang menjadikan teater sebagai medium ekspresi, pendidikan dan pencerminan kehidupan. Dalam dokumentari ini, kami telah menemu ramah pegawai dan ahli kelab ATRA menyelami perjalanan mereka di sebalik tabir, menghidupkan seni dengan penuh jiwa. Baik, nama saya Encik Muhammad Akmal bin Razali selaku Timbalan Pengarah Pusat Kebudayaan USIM dan juga merupakan penasihat Kelab Multimedia dan Keusahawan Seni di mana kumpulan Teater Akademi Rupawan Asli iaitu ATRA bernaung di bawah Pusat Kebudayaan. ATRA, nama singkatannya atau nama panjangnya Akademi Teater Rupawan Asli, merupakan sebuah kumpulan kesenian yang bernaung di bawah Pusat Kebudayaan yang memfokuskan kepada aktiviti-aktiviti ataupun kesenian teater, monolog, musikal. Itu ATRA lah. ATRA kalau nak ikutkan telah ditubuhkan di bawah Pusat Kebudayaan, merupakan sebuah kumpulan kesenian yang terawal. Tak silap saya pada tahun 2006-2007 ATRA telah ditubuhkan dan sehingga sekarang ATRA telah melahirkan ramai generasi yang bergiat aktif dalam seni teater. Okey, menceritakan tentang pengalaman saya memang kalau ikutkan memang pengalaman saya dengan ATRA ni cukup panjang. Untuk makluman, saya pun merupakan graduan ataupun alumni Universiti Sains Islam Malaysia dan semasa saya belajar di USIM, di pengajian saya, memang saya bergiat aktif dalam kumpulan kesenian dan kumpulan yang saya ceburi, yang saya sertai adalah teater ATRA. Itu perjalanannya daripada 2008 sehingga 2013 saya berada di USIM. Saya bergiat aktif dalam teater ATRA. Alhamdulillah, kalau kita menelusuri perjalanan ATRA ada kejayaan yang tersendiri. So baru-baru ini kita telah pergi ke peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat ASEAN. Pertama kali kita ke peringkat ASEAN, kita berkampung di Universitas Indonesia di Jakarta, di Kota Depok di Indonesia untuk menyertai sebuah pertandingan yang diberi nama Sagara Teater ASEAN. Dan alhamdulillah semasa pertandingan tersebut ATRA menghantar dua tim iaitu tim monolog dan juga tim teater. Tim monolog kita dapat Johan dan juga pelakon terbaik. Tim teater kita dapat anugerah produksi terbaik dan juga penauta audio terbaik. Dan jika kita lihat kepada pencapaian ATRA, kita pernah memenangi yang paling besar saya rasa adalah Pesta Teater Kuala Lumpur baru-baru ini pada tahun ini. Pesta Teater Kuala Lumpur iaitu satu pertandingan teater yang sangat berprestij, pertandingan terbuka dan kita mampu bersaing dengan penggiat-penggiat teater di luar sana. Dan juga kita pernah memenangi banyak lagi kejayaan, antaranya Naib Johan, Pesta Teater Negeri Sembilan, Festival Teater Negeri Sembilan, pertandingan monolog, pelakon pembantu terbaik, pelakon wanita terbaik dan banyak lagi lah kejayaan-kejayaan ATRA sepanjang penubuhan ATRA di bawah Pusat Kebudayaan. Okey, kepada adik-adik lah di luar sana, kalau kita ada satu minat dalam sesuatu bidang, contohnya bidang kesenian, saya fokus kepada kesenian, serahkanlah bakat anda. Dan kalau tak tahu tempat di mana untuk serahkan bakat, boleh datang ke Pusat Kebudayaan sebab kita mempunyai 16 kumpulan kesenian. Mana tahu bakat anda ada di sana, kita jumpa di Pusat Kebudayaan. Hai, saya Muhammad Haris Daniel bin Muhammad Syariah Azli, berumur 23 tahun. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Tuan Afifah, pelajar FKP tahun 3. Saya sekarang ni dah alumni dah ATRA sebab saya dah grad hari tu. So saya join ATRA sejak saya tahun 1 lagi. So kalau tahun 1, 2022 lagi saya dah join dah. Saya join ATRA sejak dah 3 tahun dah. Sejak daripada saya tahun pertama masuk degree dekat USIM. Jadi sejak rasanya time tu bulan 10 atau bulan 11 2 tahun lepas. Kenapa saya pilih ATRA? First kali sebab
paling utama lah saya minat lakonan. Tapi bila saya dah masuk dekat Atra ni, dia bukan berlakon je kita belajar management. So kita belajar lighting, kita belajar technical, kita belajar tulis skrip, kita belajar public relation dengan orang, cara communication. So itulah yang paling menarik dalam kelab teater Atra ni. Kita belajar banyak benda. So kita boleh apply dalam kehidupan kita time kita nak kerja. Saya masa saya dulu, saya sebelum masuk degree, saya asasi dekat pusat UiTM Dengkil. Lepas tu dekat situ dulu saya ada ceburi bidang teater lah. Lepas tu dekat situ lecturer saya ada cakap kalau nanti ada peluang join teater dekat degree, join. Sebab dia kata awak ada bakat, awak boleh buat teater ni. Sebab dia boleh nampak yang saya enjoy dengan apa yang saya buat. Jadi bila saya masuk degree and then saya found out yang USIM ni sebenarnya ada Atra, which is kelab teater, satu-satunya kelab teater dekat USIM, bawah pusat kebudayaan, saya join. Pengalaman? Kalau pengalaman dah dekat 4 tahun ni banyak lah. Yang paling besar, kalau ikutkan pementasan yang saya dah lakukan, hampir ke 20 pementasan, 20-21 cerita saya dah, naskah saya dah berlakon. Pencapaian, kita pernah menang di pertandingan teater di Indonesia. Kita pernah menang Pesta Teater Kuala Lumpur, membawa jumlah 10,000 bawa balik. Okay, saya ceritakan sedikit lah salah satu daripada saya punya pencapaian daripada saya join Atra ni. Daripada awal lagi saya, pada tahun 1, pada SEM 1 saya join pertandingan teater seram dekat Shah Alam bawah sekarang Craft. Saya join satu pertandingan teater seram bawah Karang Craft dan kami dapat tempat ketiga. Yang tu pertama. Lepas tu saya join pertandingan RT. Okay, teater indie dan saya dapat pelakon pembantu wanita terbaik. Itu antara pencapaian terbesar saya lah. Lepas tu kami juga join teater runcit dan dapat top 10 finalist. Tapi kami tak pernah apa-apa. Tapi salah seorang pelakon kami dapat pelakon wanita terbaik. Dan baru-baru ni saya join, banyak saya join. Boleh dikatakan daripada SEM 1 sampai SEM 5 sekarang, memang banyak sangat teater yang saya join. Tapi antara yang saya pernah menang, itulah pelakon pembantu wanita terbaik RT dan juga teater seram Karang Craft. Apa yang saya boleh katakan adalah kelebihan Atra, bila korang masuk Atra, korang tak perlu risau untuk jadi diri sendiri. Okay? Jadi dalam Atra ni kita orang terima macam-macam talent, orang yang pandai make up, orang yang pandai buat kerja dalam production. Orang tak pandai pun boleh masuk dan korang belajar, baru korang pandai pun boleh. Korang boleh build benda tu dalam Atra. So korang jangan risau, korang boleh masuk Atra bila kita orang open audition. Tapi Atra, teater bukan tentang berdiri di bawah cahaya pentas semata-mata, tetapi tentang keberanian untuk terus berkarya walau diuji oleh keterbatasan dan waktu. Setiap pencapaian yang kita lihat bukan sekadar angka, anugerah atau sorakan. Ia adalah hasil daripada masa, pengorbanan dan kepercayaan pada seni. Dengan segala penyampaian yang terukir, Atra tidak terhenti di sini. Mereka akan terus melangkah, membawa cerita yang jujur dan menjaga nyala seni untuk generasi akan datang.